Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita nak unbox durian IOI D168 ataupun dikenali sebagai Hajar Hasmah. Okay, berasal dari Muar Johor. Okay, berat sebuah ni, sebiji ni adalah 3.12 kilo. Dipercayai paling berat lah ni. Saya pun dah 2 tahun menjual durian. Ni paling besar lah. Sumbernya dekat belakang. Durian TPG. Tak payah panggil durian Muar. Ni durian TPG. Okay. Jangan ingat Muar saja boleh buat durian. TPG pun boleh buat durian. Lagi besar. Kita lawan. Okay. Sekarang ni pun kat TPG pun dah banyak, diorang dah tengah buka kebun durian. Kat depan SRA tu, diorang buka satu kebun durian. InsyaAllah lah, saya rasa dalam 5 tahun lagi kot boleh dapat hasil. So far kat kawasan ni, dekat TPG ni, orang tanam durian kampung sahaja. Setahu saya lah. Saya tak nampak lagi orang-orang kampung kat sini yang menjual durian klon. Tak nampak lagi. Ada satu dulu pokok yang paling besar sekali dekat Petronas. Sebuah Petronas tu secangkang, besar. Tapi dia tebang dah. Kalau siapa yang pesan. Memang pesan? Kan? Esok pesan? Dekat sebelah ni, apa nama ni? Yang boleh claim apa nama tu? Apa nama tempat makan tu? Yang kita makan tu? Sebelah Petronas tu. Yang nama macam apa? Kidot. Dia sebelah Kidot saja. Pokok tu memang bagak tinggi. Saya rasa umur pun dah dekat nak paling kurang mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kot. Memang besar. Kebetulan masa tu dia ada, owner dia ada jual dekat depan Petronas. Saya beli, rasa durian kampung kan. Durian kampung still durian kampung. Siapa dah rasa faham ni lah. Klon juga still yang terbaik. Okay. Okay, insyaAllah hari ni kita akan cuba buka. Okay. Sebelum tu kita dapat kontes sikit. Mas Luman boleh hold ni berapa minit, Man? Berat ni. Tapi memang berat. Cuba dia memang berat loh. Rasa berat tak? Sop. Mail. Adijah, cepat. Tak payah nak selesai angkat dumbbell lah apalah. Ni je. Inilah dumbbell orang kampung. Ibu. Tak berat pun. Ini ke dumbbell orang kampung tahu. 1 kg. Tengok, tangan dah menggelegar dah. Tengok nak. Memang bagak. Ini durian bagak tau. Ini lebih besar daripada kepala kau orang. Kau tahu tak? Korang yang tengok video ni, mungkin ni dah kau pernah tengok sepanjang hidup korang durian sebagak ni. Korang jangan cerita lah pasal durian Thailand. Durian Thailand tak dia ambil kira. Durian Thailand motong tu sebiji boleh pergi 5 kilo. Tapi buahnya dia petik. Diorang tak makan masak. Diorang petik. Tapi rasa dia memang tak sedap lah. Sebab dia mengkal. Tak sedap. Kalau durian Thailand jual kat Malaysia memang tak laku. Tak sedap. Sebab dia tak masak. Kan? Tapi orang Thailand suka makan macam tu. Macam mana? Kita just respect kat diorang je lah. Okay. Hari ni kita nak buka. Maaf, hari ni kita ada seorang anak yang tak ada kat sini. Nur Aisyah. Terus sekarang berada di UKM. Tengah sambung pengajian tahun akhir. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Kakak. Minta maaf kakak tak ada. InsyaAllah next time ada lagi 5 biji tu kakak ada. Mungkin boleh join sekali. Okay. MK kita ada lagi 2 biji.
Okey. Ah. Okey. Saya nak merasmikan bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Membagak ni lah. Bahasa isyarat ke? Oh, dia dah merekah. Wadidaw. Dah 2 hari Malah pada lebih. bawah. Dah. Durian IOI ni, dia tu sebab korang perasan tak kenapa sekarang ni durian orang letak apa? Tu getah satu. Getah satu, satu lagi orang tak jaring. Sebab apa? Nak mengelakkan dia. Once dia jatuh, dia akan cepat merekah sebab dia dah crack. Kan? Apa benda pun jatuh kat bawah, kan? Dia akan crack lah. Sebab dia orang letak jaring. Terus aku invest supaya dia tahan lebih lama. Okay. Ni pun dah mekar. Ni dah 2 hari ni. Nampak ni, guys. Dia dah mekar dah. Okay. Sebab sekarang ni semua durian dia orang pakai jaring. Dia orang invest on jaring, invest on tali. Sebab boleh jual harga durian yang mahal. Sekarang durian memang harga mahal lah. Terus terang saya katalah. Memang mahal. Ni durian kita ni original dia organik. Kita tak pakai apa-apa racun kimia. Organik. Kita tak guna apa-apa racun. Sekarang kalau kat market, harga sekarang kalau ni ikut betul kalau durian biasa IOI lebih kurang dalam 20 lebih. Kalau besar macam ni dikira sebagai grade triple A. Kalau durian biasanya 1.5 kilo grade 1.5 kilo grade A. Kalau 2 kilo double A. Ini 3 kilo kau nak cakap apa? Triple A. Apa lagi? 4A. Kata apa? Quadra A. Fantastic 4A. Okey, tanpa kita melengahkan lagi, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok guys. Kuning atau benda bertelur sikit. Sejukkan dia. Tak betul. Tengok. Betul besar sangat. Tajamnya. Bocor tangan aku. Memang tajam guys. Mau bocor tangan saya. Nampak ni? Dia boleh sini memang tajam. Isi dia kuning keorengan. Sebab sekarang ni dia musim hujan. Bila musim hujan, pokok durian akan serap air. Jadi air semua tu diserap dalam buah. Jadi durian dia kebiasaannya akan kurang manis, dia akan cepat basah sebab lebihan air. Sebab beza durian kaki bukit dengan durian dekat tanah gambut. Sini tanah gambut. Jadi tanah gambut banyak air bawah tu. Satu kaki je dah ada air. Kalau kat Raub, kaki bukit mana ada air? Kaki bukit pula, lereng bukit, minta maaf. Okey. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Saya kena buka malam ni juga sebab apa esok saya cabut gigi. So esok kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Saya kena makan juga malam ni. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, kita ambil sebiji. Tengok guys. Dia punya moist. Macam mozzarella. Moisturizer. Lawak dia.
Bismillah, sayang. Okey ni. Bismillah. Timah ni kamu suka baby. Nah, kau kasi pijit ni. Bismillah. Okey, anak Man ambil Man. Sebiji usup. Ambil. Cepat. Ambil Man. Ambil sendiri. Rasa petik sendiri. Ya. Kita buka lagi. Rasa dulu ya? Jap. Ada rasa nasi. Nasi apa namanya? Oh, Nasi Mail. mekca. Okey, Dijah. Kita ke mekca pula. Ya sayang. Ambil ni. Nah, sayang. Nah. Jualan tak dah memang kata tak dapat ni. Ada berai juga. Berai. Berai. Dia dah basah sikit sebab dah 2 hari kan. Ini plus pula musim hujan. Selembat. Terlalu manis. Buka lagi. Allah Akbar. So IOI ni memanglah. Man. Man, cepat. So IOI ni saya cakap terus terang lah. Jatuh aja kita kena makan. Kau tak ada akan jadi ni. Macam soggy sikit. Ya, tak nak pergi sangat. Bismillah. Kak Zub. Makan bersih Banyak pangsa dapat. Ya. Ada di baru. Kau teman. Paruh lagi man. Coba sini. So anak-anak kalau ayah tak ada, berikan luruh. Bersih sehari je lah. Kalau ayah tak ada juga, kena buka makan.
Kawan. Bagi ibu pula. Kawan. Ni last kot. Biar. Biar. 9. Man. Dah habis ya. Jumpa makan. Yang pernah makan hari yang sama. Baru dapat rasa dia. Dia mana dapat tau? Makan. Ya. Awak ambil sup, ambil sup. Satu ayah habis. Apa awak makan? So, okay guys. Ingat IOI kalau jatuh yang terbaik kena makan hari yang sama juga. Pakai dengan gula dia tinggi and then dia dia lebih basah berbanding dengan musang. Okay. So alhamdulillah pada Tuhan, penutup tahun baru ni Tuhan bagi durian pada kita 2 kali. Bulan 7 sekali, bulan 12 sekali. So insya-Allah target kalau secara teori lah, dia punya gap bulan 7 bulan 12 tu maksudnya setiap 5 bulan akan ada buah durian. So untuk next year lebih kurang pada bulan 5 lagi. InsyaAllah. Tapi itulah kita nak kena push baja. Dia kena push baja supaya dia berbuah. Okay. IOI ni buah dia, biji dia agak bulat, dia tak nipis macam musang. Okay. Tapi rasa dia lebih manis. Cuma ni dia jadi kurang pahit sebab dia dah agak soggy sikit. Makan hari yang sama. Next time kita makan pada hari yang sama. Okay. Terima kasih semua. Okay Aisyah. Sekolah baik-baik. Assalamualaikum. Bye. Dah, begitu sayang. Bye semua.